Hai, Assalamualaikum. Ramai yang bertanya kepada saya, Oro Design dan juga MAA itu sama ke? Jawapan saya adalah sama. Oro Design adalah satu platform daripada MAA Precious Metals Sinar Berhad. Oro Design itu adalah jenama dalam bahasa Latin kita panggil sebagai emas. Okey, design bermaksud reka bentuk lah. Bila kita gabungkan reka bentuk emas dan diabadikan dalam packaging kita. Inilah packaging kita. Kalau tuan-tuan beli gold bar, akan di-packing dalam ini. Kalau tuan-tuan beli barang kemas, akan di-packing dalam ini. Bila emas tersebut sampai ke tangan, tuan-tuan akan dapat yang ini. Nampak tak? Dekat dalam gold bar kita akan tertera MAA. Kat depan tu kan, dekat belakang ni kita akan ada nama kilang. Nampak tak? MAA Precious Metals Sinar Berhad. Harapnya tuan-tuan dan puan tak keliru lagi. Sebab MAA ke Oro Design ke adalah sama sebenarnya. Tuan-tuan dan puan kenalah bertindak sekarang daftar menjadi dealer Oro Design supaya tuan-tuan dan puan dapat menikmati harga emas yang terbaik, yang termurah daripada pasaran, terus daripada kilang. Bertindak sekarang dan jangan lupa follow saya, follow Brojai. Saya akan guide anda untuk menjadi penyimpan dan juga dealer emas terbaik. InsyaAllah. Assalamualaikum. Bye-bye.